Kuasa politik ini akan menentukan banyak akan memberi kesan kepada kehidupan mereka. Kita memang sedar tu Pak Roshan tentang keperluan kita meningkatkan kesedaran politik sihat di kalangan anak-anak muda, terutama pengundi kali pertama. Sebagai contohlah, di Yayasan Negeri Sembilan ada cadangan untuk mewujudkan satu pasukan seperti mana Dewan Undangan Negeri, namanya Dewan Warih namanya. Jadi mereka ni akan membincangkan tentang isu-isu politik dan perundangan sebagaimana sidang Dewan Undangan Negeri. Cuma mereka berfungsi juga untuk berhubung, berkomunikasi dengan anak-anak muda, pengundi, terutama pengundi pertama ni, tentang kesedaran berpolitik secara sihat. Jadi bagi saya personally, kalau berjumpa dengan pengundi-pengundi pertama, saya katakan pada mereka, adik-adik ni, bahawa kuasa politik ini akan menentukan banyak akan memberi kesan kepada kehidupan mereka, dan saya bincangkan juga contoh-contoh bagaimana politik itu memberi kesan kepada kehidupan mereka secara yang lebih dekat dengan mereka, kan, lebih mudah difahami. Kalau kita punya seorang pemimpin yang kita kata prihatin terhadap kepentingan anak-anak muda, sebagai contohnya, apakah boleh lesen motor tu diturunkan kosnya, contohnya, kan. Banyak kuasa politik itu penting untuk menentukan kehidupan mereka. Sebagai contoh yang kita dah alami beberapa tahun ni, kalau pimpinan politik itu faham tentang bagaimana sebiji telur itu dihasilkan dan berapakah kosnya, maka sepatutnya pimpinan politik ini mesti pro rakyat dan menentukan bahawa harga telur yang munasabah dijual, memberi keuntungan kepada pengeluar, pengilang telur tu, sampai kepada pembekalnya, pengedarnya, penjual secara retailnya tu, berapa keuntungan yang munasabah mereka ambil, dan kita boleh tentukan berapa harga untungnya tu. Kita sebagai pihak yang berkuasa boleh berbincang, ada discretion, walaupun kita sebuah negara kapitalis, ekonomi terbuka, tapi suara seorang pemimpin politik, terutamanya menteri, timbalan menteri, berunding dengan pihak pembekal, pengeluar telur ni adalah sesuatu yang penting, kan. Jadi kalau pemimpin politik tu faham tentang struktur kos dan pro rakyat, waktu yang sama pro perniagaan, jadi dapat diseimbangkan keperluan untuk pihak peniaga membuat keuntungan dengan kepentingan pihak pembeli, rakyat yang teramai ini untuk membeli dengan harga yang munasabah. Itu pentingnya tu. Jadi itulah mungkin engagement saya lah dengan anak-anak muda.